Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya Ahmad Faris Huda bin Ahmad Farozi, kini berada di Majikan Monterey Hall Subang, membawakan kepada anda secara langsung liputan Majlis Pragraduasi Mega 5.0 tahun 2025 Anjuran Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Untuk makluman semua, Majlis Pragraduasi Mega 5.0 diadakan pada 31 Oktober 2025 pada malam ini bertempat di Majikan Monterey Hall Subang. Majlis yang penuh gilang gemilang ini diadakan bagi meraikan para pelajar semester akhir yang bakal menamatkan pengajian mereka sebagai tanda penghargaan atas usaha dan kejayaan sepanjang tempoh pembelajaran di PSA. Selain itu juga, majlis ini juga turut diadakan bagi menghargai jasa dan komitmen pelajar serta memberi kenangan manis mereka sebelum melangkah ke dunia kerjaya. Antara pengisian program kita pada malam ini ialah termasuklah gimik perasmian, persembahan pembukaan oleh Kelab Semarak Seni, ucapan daripada Timbalan Pengarah Akademik, sesi cabutan bertuah, penyampaian penghargaan serta pengumuman King dan Queen MPG 5.0. Menariknya, tema majlis pada malam ini ialah Masquerade yang melambangkan keanggunan, misteri serta semangat untuk meraihkan kejayaan dalam suasana penuh bergaya. Baiklah, sekarang ini sedang berlangsungnya gimik pelancaran Majlis Pragraduasi Mega 5.0 yang sedang berlangsung di belakang saya. Gimik ini telah dijayakan oleh para pelajar Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah yang mana juga terdiri daripada ahli jawatan kuasa Majlis Pragraduasi Mega 5.0. Sebelum berlangsungnya gimik pelancaran ini, telah berlangsungnya upacara kemasukan para VIP dan VVIP sekaligus menandakan berlangsungnya Majlis Pragraduasi Mega 5.0 pada malam ini. Baiklah, bersama dengan saya pada malam ini ialah pemenang King dan Queen Majlis Pragraduasi Mega 5.0. Tahniah diucapkan kepada anda berdua. Bolehkah kalian perkenalkan diri terlebih dahulu? Saya Muhammad Zelmi Muhammad Daud, kelas DIN 5A, insurans, diploma insurans. Saya Nur Azman binti Alwar daripada kelas DKA 5C. Okey, baiklah. Bagaimanakah perasaan kalian apabila dinobatkan sebagai King dan Queen pada malam ini? Sebenarnya perasaan pertama saya sangat malu kalau nak diceritakan lah. Tapi dah disenaraikan menjadi King, saya terpaksa hadap dan saya mengharungi cabaran tu. Dan saya rasa happy lah. So, happy. Okay. Saya pula dia rasa terkejut sebab dia random je ambil baju ni, tapi tiba-tiba dapat pula kan. Hadap je lah. Okey, baiklah, soalan kedua. Apakah pesanan ataupun kata semangat yang ingin kalian sampaikan kepada rakan-rakan pelajar yang masih meneruskan pengajian mereka? Okay, pesanan saya kepada untuk korang semua yang sedang belajar, korang belajarlah sungguh-sungguh untuk final exam korang dan semoga maju jaya. Saya kalau tengah bersama belajar tu, belajar elok, jangan jadi free rider, buat kerja betul-betul, jangan sambil lewa. Sakit hati nanti. Dah. Okey, baiklah. Terima kasih kepada King dan Queen kita pada malam ini kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Terima kasih dan syabas saya ucapkan kepada kalian berdua. Okey, terima kasih. Baiklah, bersama dengan saya pada malam ini ialah Dania Farisha binti Muhammad Fadil selaku pengarah program bagi program Majlis Pragraduasi Mega 5.0 tahun 2025. Apa khabar Dania? Khabar baik. Okey, baiklah. Apakah cabaran utama dalam menjayakan program sebesar Majlis Pragraduasi Mega 5.0 ini? Cabaran saya yang pertama ialah bagi nak kumpulkan, kalau kita nak buat meeting, nak kumpulkan satu JK tu sangatlah susah. Yang keduanya, kalau apa-apa kita nak berurusan dengan PIC, nak kontak diorang, itu juga satu cabaran. Okey. Apakah ucapan penghargaan yang ingin anda sampaikan kepada pihak yang banyak membantu bagi menjayakan program ini? Saya nak ucapkan kepada JK MPG kerana banyak bekerjasama dalam menjayakan program MPG 5.0 kali ini, dan saya juga nak ucapkan terima kasih kepada Timbalan Pengarah program saya iaitu Syahada, kerana dialah orang kanan saya yang tahu setiap perkembangan majlis ini. Baiklah. Terima kasih Dania kerana sudi meluangkan masa anda bersama kami di BAC TV.
Baiklah, bersama dengan saya pada malam ini ialah Teknologis Dr. Ahmad Aftas bin Azman selaku Timbalan Pengarah Akademik Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Apa khabar tuan? Alhamdulillah sihat. Okey tuan. Apakah perasaan tuan apabila dapat hadir dan bersama meraikan para pelajar pada malam istimewa ini? Alhamdulillah, sempena malam MPG Mega yang kali kelima dah kita anjurkan sejak pada tahun selepas Covid itu. Ini merupakan yang kali kelima secara mega lah. Bermakna kata gabungan di antara semua keempat-empat jabatan yang diadakan, dan saya dapati kemeriahan dia tetap meriah. Malah pada kali ini, kali kelima ini lebih meriah daripada sebelum-sebelum ini. Alhamdulillah. Baik tuan. Pada pandangan tuan, sejauh mana majlis seperti ini dapat memberi motivasi kepada pelajar PSA? Okey, sebenarnya MPG Mega ini memang merupakan satu wadah untuk para pelajar kita nak menunjukkan bakat dan juga motivasi mereka kepada apa yang telah pun mereka belajar selama ini. Dan kita sedia maklum bahawasanya MPG Mega ini telah pun dilaksanakan berurustiakan oleh paksi pelajar selain daripada bantuan daripada hak ehwal pelajar. So saya nampak program-program seperti ini wajar diteruskan apabila pelajar-pelajar itu sendiri dapat mencukir bakat dan dapat menonjolkan bakat mereka melalui macam bagaimana nak menguruskan sesebuah cara ataupun acara itu. Baik tuan. Terima kasih tuan atas semua jawapan yang diberi oleh tuan. Okey. Baiklah. Sebelum saya mengakhiri wawancara saya pada malam ini, izinkan saya sampaikan serakah pantun. Indah bahasa kerana budi, indah kenangan kerana dihargai. Berlabuh sudah majlis kita malam ini, kenangan terukir di hati sanubari. Itu sahaja laporan yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Diharapkan program ini dapat memberi manfaat kepada seluruh peserta dan warga Polisisi. Saya, Ahmad Faris, mewakili Kelab Multimedia PSA, ingin mengucapkan tahniah kepada pihak penganjur yang telah menjayakan program ini dengan baik dan berjalan dengan lancar. Saya, Ahmad Faris, melaporkan untuk PSA TV. Assalamualaikum dan bye-bye.